Seriously, kalau dapat gift box sebuah macam ni, saya lagi happy. Korang tengoklah ni, dari packaging je nampak mahal. Jenis kalau bawa pergi rumah orang, confirm orang tanya, Beli kat mana ni? dekat sini memang banyak buah import premium dari luar negara. Macam Korean strawberry, blueberry, yellow dragon fruit. Yang bestnya, semua buah ni disimpan dalam cold room suhu 3 degree Celsius. Sebab tu, semua buah dia fresh and tak lembik. Strawberry dia pun besar gila. Tengok ni, yang lagi best dekat Tony Fruits ni, sekarang tengah ada promo raya. Kalau korang beli anggur hijau, korang akan dapat free 1 kotak peach besar. Kalau korang beli anggur hijau Palms, korang akan dapat 1 kotak Korean strawberry. Dan kebanyakan buah dekat sini boleh beli harga borong 1 kotak terus. Memang sesuai kalau korang nak buat gift raya atau stok buah kat rumah. So, kalau korang jenis nak bagi gift raya yang nampak lain sikit dan bersih sihat, tak perlu dah nak fikir beli hamper mahal-mahal. Buah import dan gift box cantik macam ni pun dah dapat premium. Honestly, kalau korang datang beraya rumah kat zaman macam ni, memang akan jangan ingat korang sampai tahun depan. So, kalau korang nak grab Tony Fruit Raya gift box ni, cepat-cepat datang sebelum stok raya habis.